Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurhana binti Afrizan Jong, DT 22548. Hari ini saya akan mentadabburkan Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Tadabbur ayat ke-23. Allah menggunakan telinga, mata, hati dan akal supaya manusia mengenal kebenaran dan bersyukur kepadanya. Namun, ramai yang menggunakan nikmat tersebut untuk perkara yang sia-sia. Refleksi diri pula, saya menyedari bahawa mata, telinga dan akal ialah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aplikasi dalam kehidupan seharian pula, kita hendaklah menggunakan pendengaran telinga untuk mendengar ilmu yang baik seperti mendengar ceramah di masjid. Ayat 24. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dalam ayat ke-24 pula, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa manusia tersebar di muka bumi dengan kepelbagaian warna kulit, bahasa serta cara hidup dan sebagainya. Namun, semua yang berbeza akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti. Refleksi diri. Saya sedar hidup ini hanyalah sementara. Aplikasi dalam kehidupan seharian pula, kita hendaklah memperbanyakkan membuat amalan baik agar memperolehi pahala dan masuk ke dalam syurga. Ayat 25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ayat ke-25 pula, orang kafir mempersoalkan bilakah janji Allah itu akan berlaku. Refleksi diri, saya sedar manusia hanyalah makhluk biasa. Hanya Allah sahaja mengetahui perkara gaib dan masa depan. Aplikasi dalam kehidupan seharian, kita hendaklah sentiasa bersedia akan kematian dan melaksanakan amalan baik kerana mati itu pasti dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Ayat 26. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nazirum mubin. Ayat ke-26 pula, baginda SAW menegaskan bahawa ilmu akhirat itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda hanyalah seorang pemberi peringatan sahaja. Refleksi diri, saya perlu menerima peringatan agama dengan hati terbuka. Aplikasi dalam kehidupan seharian, saya akan memperbaiki amalan harian seperti solat, membaca Al-Quran dan berbuat baik. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.